Korang free tak malam ni? Kita lepak. Aku free je. Abang dah nak lepak dekat mana? Aku on je. Okay. Aku pun on je. Sorry. Sebab aku tak boleh join. Tak apalah. Janji yang lain ikut. Yeay. Kejap. Aku nak tangkap gambar kopi. Ambil story. Okay. Bagi cantik sikit. Cantik. Nak ambil story lah. Tengok ni. Boleh sangat. Aku nak buat straight. You, cuba tengok ni. Gambar I cantik tak? Okey je tu. Ish, you ni kan? I tunjuk dekat you kan? Tengoklah betul-betul. Alah, relax lah. Korang tahu something tak? Apa dia? Yelah. Weh, lighting cantik lah. Selfie jom. Cantik. Buat story lah. You, I sebenarnya nak minta maaf sebab sebelum ni I selalu ignore you. I asyik dengan phone I je. You tu lah selalu dengan phone je. Dengan I tak ada masa pun. Ya, I tahu. Tapi I minta maaf, okey? Tak apa, I dah maafkan you. You, Ya? jom kita ambil gambar. Jom. 1, 2, 3. Weh, cantik ni you. You post lah, nak post kat mana? Story TikTok ke? Dekat semua. Okey. Korang ni kan, selama ni kita jumpa, tak ada pun borak. Bila kita jumpa, lepak, asyik main phone je. Dan bukan kita tak lepak pun kan. Even main phone, kita masih lepak juga. Apa maknanya kalau I still kesunyian walaupun dalam dunia berhubung ini? Kami faham. Tapi chill lah. Dengan Pa pun busy dengan boyfriend dia je. Apa dia you ni? At least I ada masa kan dengan korang. Orang ni tak faham lah. Kenapa dengan ini tu? Asal dua dengan dia? Kenapa tu? Tak tahulah. Kan bagus kalau semua pandai bahagikan masa. Dunia sekarang ni gunakan gadget je, tapi tiada interaksi sebenar dalam realiti. Aku rasa kan ini tu terasa lah dengan kita. Kita ni asyik main phone je kan. Betul-betul. Aku pun rasa yang apa yang dia cakap kat kita tu betul lah.
itulah. Aku pun asyik dengan boyfriend aku je. Mesti dia terasa juga dengan aku. Sini, apa kata kita cari dia, kita minta maaf. Nak tak? Okey, boleh. Jom. Tu bukan ini ke? Alah. Jadi kita pergi kat dia. Jom. Hai Nini. Hai. You okay tak? Ya, I'm okay. Mari duduk. Okay. You kenapa duduk seorang-seorang? You ada masalah ke? Kalau ada masalah, kongsilah dengan kita orang. I'm okay je Kak. Cuma sedih. Sebab sebelum ni kita luangkan masa sama-sama. Sekarang ni bukan macam sebelum ni. Ni kita guna phone je. Sekarang minta maaf lah dekat you. Selalu abaikan you sebelum-sebelum ni. Asyik main phone je. Tak kisah apa pasal you. Biarkan you seorang-seorang macam tu. It's okay lah korang. Korang kan kawan saya. Saya takkan dendam dengan korang. Ni kita orang janji kita orang takkan main phone lagi. Kalau kita lepak, kita orang akan bagi perhatian dekat you je. Okay Tika. Jadi kita buat mak kita nak. Ya jom. Besti Besti. Since the number one.